Saya ada lihat TV Pertiwi ya. Dan hari ini juga Cikgu Bat ada upload. Dan ini semua adalah fitnah kerana bila kita hadir di Taman Segar Ceras untuk buat sidang media, perwataan padang untuk orang awam. Dan ini semua saksi-saksi yang ada bersama saya. Saya tak terlibat pun dalam jawatan kuasa tanah untuk tukar freehold leasehold kepada freehold. Jadi ini ternyata satu fitnah. Laporan polis telah dibuat, 2 laporan polis. Malam kita buat satu, pagi tadi kita buat satu lagi. Okey. Jadi saya minta polis siasat dan juga saya akan pertimbangkan tindakan mahkamah untuk yang fitnah ini kerana mereka tak henti-henti mainkan isu kaum dan ini adalah pembohongan. Langsung tak ada. Kita ada Facebook Live, kita ada kenyataan media, kita ada laporan artikel yang keluar. Benda ini tidak pernah kita umumkan di Taman Segar Ceras.